So hi, welcome back. Hari ni 17 Ramadan, hari ke-17 kita orang puasa kat sini. 17 Mac juga. Jadi basically untuk bulan Ramadan ni kelas macam biasa. Lepas tu aku dengan kru lain kita orang berniaga lah kopi atau filter for coffee dekat bazar. Untuk korang yang tertanya, setiap rumah negeri atau wisma negeri masing-masing akan ada, tak ada semua tapi certain tu ada lah buat bazar. So kita orang tahu ni berniaga dekat Bazar Melaka. Ya, dia bagi aku Bazar Melaka tu dia strategi lah sebab dia dekat tengah-tengah kan. So ramai lah dia punya customer. So tahun ni sambutan filter pun agak memberangsangkan untuk bazar. Dan lepas ni maybe kita orang aim untuk pergi ke Mansurah sebab ada bazar lah, ada bazar Mansurah untuk meriahkan lagi suasana kat sana. So hari ni basically aku akan bawa korang tengoklah macam mana persiapan kita orang sebelum hantar makanan ataupun buat air dekat bazar nanti. So aku rasa Ramadan tahun ni agak baik lah sebab banyak benda yang kita discover untuk buat benda baru. Kelas macam biasa yang cakap tadi. Aku hari tu busy sebab exam. Sebab kita orang exam 2 bulan. Bulan pertama tu exam subjek medik. Lepas tu winter break. And sambung lepas winter break tu, bulan kedua tu sambung untuk exam dental punya subjek lah. Yang tu lah agak busy sebenarnya. Sebab banyak yang kita kena baca. So aku happy je kat sini. Kita orang raya kat sini ramai. Ada yang balik Malaysia juga. Tapi aku raya dekat Egypt. Untuk nak rasa lagi lah raya dekat Egypt macam mana. So let's go. Aku akan bawa korang jelajah macam mana kita orang punya persiapan sebelum hantar makanan ke bazar. Thank you. Sidik, kau tengah buat apa Sidik? Buat kopi. Kopi. So apa proses untuk buat kopi ni? Tengok Okay, ni dah grind kan? Oh yang ni saya rasa kena murah sikit lah. Boleh? Ini nipis. Wow. Tengok je. Explain. Kau tengok buat apa ni? Tengok je. Sini. Ya. Letak glove dalam tu. Dalam laci. Letak glove. Okey. Ini bukan ni. Plastik kan? Ini glove kan? Ada bawah. Oh bawah. Okey. Ini. Okay. So kita orang nak Tengok je. shot. Tengok je. Ini mesin kita tidak berapa okey tu. Sampai lo. Bocor sikit So itulah shot dia. Alright. Tunjuk sikit. Wow. Okay. So shot tu kita orang letak dalam ni untuk jual kat bazar nanti. Okay, so sekarang kita tengah buat apa Bal? Tengah buat cheese curd. Cheese curd. Dia punya layering. Cheese. Pasti kena letak biskut lagi atas ni.
Apa review customer kita untuk cheese curd? Dia kata ini top sell. Top sale. Orang tercari-cari. Ya. So ni ada orang lain jual cheese curd juga. Yang tu orang cakap tidak sedap. Jangan jujur sangat. Oh, tidak boleh macam tu. Nanti pasti lain. Sama kita punya video. So ni bahan kita orang biskuit. So ni kita orang bunches sendiri untuk cheese dia. So jumpa korang dekat bazar. Kita aktiviti di hari penutup. Baik. Hari penutup kita. Jadi kita jual apa, Bal? Hari ni ada okey, baik. Esok Americano, kita last, esok kita last. latte, Spanish latte. Kiranya hari ni adalah hari second. Matcha. Second last day lah. Second last day. Jadi yang baru datang tu, jemput datang. Jangan lupa juga beli ni. Dengan silo. Cheese curd ni murah Pengarah tak tu ada 60 ya. Masalah. Sebelum ni 80. Yang ni 60 ya. Malam ni kita pegang. Boleh? Boleh saya bawa Solat mana tu? Masjid lah. Siap-siap di masjid lah. Tapi Terawih. Kau pergi dekat Terawih. Ada masjid dekat Sabatli. Hi, welcome Filter Paul to Masura. So, Filter Paul akan menginap di rumah akulah, bilik aku. Sila. Jom. Tunjuk. Kat dalam ada apa? Dalam basic lah, katil, almari, tempat masak, sepas sikit lah. Tapi biasa bilik kan, kita nak kena semua benda. Wow. Baik dah. Ni ada apa? Study table lah, study table, pad. Ni siapa lagi? Ini beli sendiri. Oh, okey. Shit. Apa yang kau tunjuk? Tunjuk TV. Ada TV lah. So senang nak tidur, TV straight, direct lah. Malam-malam tengok TV. Wow. Beli berapa bil? Beli dari sini tu dalam 200 lebih lah, ringgit. Okey lah, good buy. Esok nak jual apa? Esok kita jual kopi untuk Filter Paul and special menu ketayak alim. Okay. Baiklah. So kita orang makan dulu. Yang ni kita makan apa, Syabil? Nasi biryani, ayam mandi. Ni ayam biryani, ni ayam mandi. Ni biryani mandi. Sudah. Kenangan lah, jalan. Apa beza biryani dengan mandi? Biryani tak mandi. So kita kan ni. Hai, kita orang dekat Masura hari ni sebab esok ada bazar dekat Masura. Wow. Kita orang baru makan nasi mandi tadi. Sedap guys. Ni kedai Ahmad sih. Kedai Ahmad memang Murah gila, satu portion 130. Mana kita nak pergi ni? Sekarang kita dua ke kedai bakery dan tengok bahan-bahan untuk esok. Wow. So wait for the filter Paul. So kita kat mana ni, Syabil? Ni kedai bakery, tempat nak beli barang, kot-kot nak beli coklat ke apa. Ni Tu kan gagah. Ni Tu atas tu. Mana? Mana agak-agak? Yang bawah apa kan? AMR. So banyak coklat sini. Kau biasa beli coklat apa, Syabil? Aku KitKat dah. KitKat. KitKat je dah. Kau beli kat dah? Dulu sekarang tak beli Dulu. lah. Okey. Tak beli lah, Galaxy sekarang. Banyak agak coklat sini. Kita nak beli bahan untuk kopi esok. Ni sirap dia. Kau rakam apa, Bil? Story. Filter Paul cooking. Nanti kita Ni vlog. Belum abang tu. ayo. So kita kat mana sekarang? Kita nak sahur makan makanan Damascus. Damascus? Damsyik. Nama kedai dia Roh Damascus. Rumah dia baik tu. Nasi Arab tu pun baik. Kau ada apa ini? Aku ada Maria. Nak tahu Wow. Maria tu apa? Tengok nanti. Okay. Baik punya. So habis hari ni. Kita punya bazar.
Apa yang best hari ni? Best sebab Filterpore datang lah. Thank you Filterpore bawa kopi ke Mansur lah. Komen. Kopi dia jahat weh. Oi. Aku Spanish latte tu jahat weh rasa. Oi. Tapi baca bismillah lah sebelum tu. So ada apa dalam ni? Tak ada lah lebih. Duit Tinggal barang je. Macam Aku keras. Guys, Stay hard. closing. Mansura always welcomes you. Or welcomes you, whatever it is. But please come back Filterpore. Bye-bye. So tu je kita orang punya bazar ni. Sorry tak ada klip tu dekat KCM punya bazar. Eh, Nana. Yo, baik doh. Mansura memang gila kan kopi Filterpore. hari ni kita buat apa daripada pagi tadi? Aku 24 jam dah tak tidur. Nana Sebab buat podcast. sama. Buat podcast, buat ketayak, buat kopi. kan? Tengok movie sampai subuh. Movie apa? Api Lokman KS. So tu je kita orang. Stay tune untuk next video.